Gaji 2,000. Mampu ke nak beli Avetta Vanguard 250 SE ni? Jom kita kira. Harga motor ni bulanan RM280 untuk 7 tahun. Muka yang kena sediakan RM500. Untuk rotek dan insurans pula, harga setahun RM500. Jadi sebelah kau kena prepare RM42 saja. Untuk minyak pula, sebab tangki ni besar, 13 liter. So kalau kau pakai budi, sebelah kau kena prepare RM100 je. Untuk servis minor pula, untuk setiap 3,000 km, korang kena tukar 2 botol minyak hitam dengan minyak gear oil. Harga anggaran dah RM150. Jadi kalau kita bahagikan 2 bulan, sebelah kau kena prepare RM75 saja. Untuk wear and tear pula, kalau tayar depan belakang, harga dia RM400. Jadi sebelah kau kena prepare RM33 saja. Akhir sekali, untuk belting pula, harga dia dalam RM150. Jadi sebelah kau kena prepare RM13 saja. Jadi kalau kita kumpulkan semua kos-kos tadi tu, dapat dalam anggaran RM500 saja. Murah kan? Jadi kau rasa gaji 2,000, lepas tu maintenance 500. Bagi aku mampu je lah. So kalau korang berminat dengan motor ni, isi form di bawah sekarang, okey?